Nabi Adam baru turun ke bumi 10,000 tahun lepas, betul ke? Macam tu kenapa dalam darah kita hari ini wujud DNA makhluk yang hidup 200,000 tahun lalu? Saintis dah temui fosil manusia purba Denisovan yang hidup ratusan ribu tahun di Asia dan kajian genetik buktikan bahawa kita, orang Asia Tenggara, membawa sebahagian genetik Denisovan. Mustahil kita mewarisi DNA makhluk yang pupus 50,000 tahun sebelum Adam wujud. Kalau Adam benar-benar hanya hidup 10,000 tahun lepas, tambah pelik penemuan arkeologi macam Göbekli Tepe di Turkiye dan bandar purba Jericho menunjukkan tapak penempatan manusia berusia lebih 11,000 tahun lebih tua daripada dakwaan Adam 10,000 tahun itu sendiri. Jadi, kita tak patut pegang angka 10,000 tahun yang sebenarnya datang daripada kiraan Israeliat dan rekod biblikal, bukan daripada Al-Quran atau hadis. Dalam Islam, ulama sejak dulu dah sebut kewujudan makhluk sebelum Adam seperti Al-Hin dan Al-Bin, selari dengan ayat Al-Quran mengenai pelantikan khalifah di bumi. Kesimpulannya, umur manusia moden dan bukti sains tak bercanggah dengan Islam. Yang bercanggah hanyalah anggaran manusia. Adam mungkin wujud jauh lebih awal selaras dengan rekod genetik dan arkeologi.